Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Satu hari aku masuk meeting dengan tim aku. Semua orang tengah duduk menghadap laptop. Ada small talk sikit sebelum meeting start. Dan aku nampak dua orang kawan aku, Ahmad dan Nurul, bukan nama sebenar. Diorang tengah bisik, lepas tu diorang gelak-gelak kecil. Lepas tu diorang pandang kat aku sekejap. Masa tu dalam 2 saat aku dah mula reka cerita penuh. Diorang tengah cakap pasal aku ni. Mesti pasal presentation aku semalam yang tak menjadi. Atau mungkin sebab aku ada cakap benda pelik masa lunch tadi. Atau ke sebab wajah aku nampak pelik. Aku duduk dalam meeting tu, cuba fokus, tapi dalam kepala aku dah masuk satu drama penuh. Aku jadi suspek, aku jadi mangsa, aku jadi watak utama dalam cerita yang aku reka sendiri. Meeting habis, aku terus pergi jumpa dengan Ahmad. Aku cuba nampak tenang. Aku tanya dia, korang gelak pasal apa tadi? Nurul ada share satu video kucing jatuh dari kursi. Lawak gila. Kucing, bukan pasal aku, pasal kucing. Aku baru je habiskan 1 jam dalam kepala aku buat cerita yang tak ada langsung kaitan dengan realiti. Semua sebab otak aku secara automatik letak diri aku sebagai center of what happen kat sekeliling aku. Dan orang panggil benda ni sebagai main character syndrome. Main character syndrome ni sebenarnya dia popular dekat internet. Dia bukan clinical diagnosis yang rasmi pun. Main character syndrome atau MCS ni bila kita berada dalam hidup macam kita ni hero dalam filem kita sendiri. Semua orang kat sekeliling kita adalah pelakon tambahan. Semua kejadian adalah pasal kita. Semua situasi yang berlaku kat sekeliling kita ni ada kaitan dengan kita. Ramai yang terus assume ini pasal orang yang pasal bagus, orang yang ego, orang yang rasa dia orang je yang penting. Tapi dia benda ni tak tepat sepenuhnya. Sebab sebenarnya ada 2 jenis main character syndrome. Jenis pertama memang macam yang kita bayangkan. Bila orang rasa dia lebih penting daripada orang lain. Dia orang yang selalu kena jadi center of attention. Orang macam ni dia susah nak dengar cakap orang lain sebab dia sibuk sangat nak fikir apa yang dia nak cakap seterusnya. Jenis kedua, dan yang ini ramai tak sedar, adalah orang yang overanalyze semua benda negatif pasal diri sendiri. Macam aku dah meeting tadi lah. Bukan aku rasa diri aku bagus sangat. Tapi masa tu aku rasa semua benda yang buruk tu berlaku ada kaitan dengan diri aku. So orang MCS ni, bila orang kata kau pandai, kau cakap dia orang cakap tak ikhlas. Bila orang senyap, kau cakap dia orang marah kat kau. Bila suasana jadi janggal, bila orang berubah sikit je, kau cakap mesti sebab kau. So kedua-dua ekstrim ni, dia ada satu benda yang sama dekat tengah-tengah dia, iaitu otak yang tak boleh keluar daripada perspektif diri sendiri. So kenapa otak kita buat macam ni? Ada 3 sebab yang psikologi dah kenal pasti. Yang pertama, otak kita adalah mesin yang sangat egocentrik. Secara semula jadinya, setiap manusia proses dunia dari perspektif diri sendiri dulu. Ia bukan sebab sombong, ia memang naturally cara otak kita dibina. Kita ni adalah salah satunya kamera yang kita ada untuk tengok dunia. Jadi secara default, kita adalah pusat kepada apa yang kita experience. Tapi kita lupa yang orang lain pun ada kamera mereka sendiri. Setiap orang ada kamera masing-masing. Dan dalam kamera dia orang ni, kita bukanlah watak utama. Yang kedua, spotlight effect. Ahli psikologi Thomas Gailovich dari Cornell University, dia ada jalankan satu eksperimen yang menarik. Dia suruh seorang peserta ni pakai baju yang agak memalukan dan disuruh peserta ni masuk ke dalam bilik yang penuh dengan orang. So peserta tu agak-agak 50% orang kat dalam bilik tu perasan baju tu. Tapi secara realitinya kurang dari 25% orang yang betul-betul perasan. So ini adalah spotlight effect. Kita overestimate berapa banyak orang yang akan perasan kita. Otak kita rasa ada spotlight yang sentiasa menyuluh ke atas kepala kita. Padahal orang lain pun sibuk dengan spotlight dia orang sendiri. Yang ketiga, kekosongan yang kita cuba isi. Ini yang paling deep, yang paling ramai orang tak nak akui. Kadang-kadang main character syndrome ni, dia bukannya datang daripada ego yang sangat besar pun. Ia datang daripada rasa hidup yang terlampau biasa, terlampau rutin, terlampau flat. Bila kita rasa hidup kita ni tak signifikan, otak kita akan cuba create satu drama supaya rasa bermakna, supaya rasa ada cerita, supaya rasa kita ni penting dalam apa yang berlaku kat sekeliling kita. Ia adalah cara otak kita cope dengan kekosongan yang ada dalam hidup. Dan ini jadi lebih teruk dalam era media sosial sekarang, di mana setiap orang ada nampak highlight reel, ada plot twist, ada momen yang cinematic. Dan kita secara tak sedar start untuk treat hidup kita macam konten yang perlu ada naratif. Okey, sekarang soalan yang penting, macam mana kita nak tone down atau kita nak turunkan volume main character syndrome ni? Ada 4 step yang aku pernah buat dan aku rasa step yang keempat ni adalah step yang paling efektif untuk aku. Step yang pertama adalah kau tanya soalan yang paling simple ni.
Setiap kali kau rasa semua orang tengah perhatikan kau atau semua situasi ada kaitan dengan kau, kau berhenti dan kau tanya, berapa banyak kali yang aku fikir pasal kesilapan kecil orang lain? Serius, cuba kau fikir betul-betul. Kawan kau ada cakap satu benda yang awkward minggu lepas. Adakah kau masih ingat atau kau masih lagi tengah fikir pasal dia? Aku memang habis pasti jawapan kau adalah tidak, kan? Sebab kau dah move on, kau ada hidup kau sendiri, kau ada hal kau sendiri yang kau nak fikir. Dan itulah yang online buat dengan hal kau juga. Reality check ni dia nampak simple, tapi ia sangat powerful untuk kita putuskan loop cerita yang otak kita bina tu. Step yang kedua adalah practice decentering. Ini teknik yang digunakan dalam cognitive behavioral therapy. Cara untuk keluar daripada perspektif yang terlampau fokus pada diri sendiri. Bila kau dah mula bina cerita dalam kepala kau, kau pause dan kau tanya, kalau kau bukan watak utama dalam situasi ni, apa lagi yang mungkin berlaku? Ahmad dan Nurul berbisik dan gelak. Mungkin diorang tengah gosip pasal drama Korea yang tengok semalam. Mungkin ada joke dalaman yang diorang share sama-sama. Mungkin macam kisah aku, ada video kucing jatuh daripada kursi. So kau kena latih otak kau untuk buat lebih daripada satu tafsiran sebelum kau settle pada yang paling berkaitan dengan diri kau. Step yang ketiga, kau tukar fokus daripada diri kau kepada orang lain. Cuba kau bayangkan ada dua orang yang masuk dalam satu majlis. Orang pertama masuk dengan fikiran, adakah aku nampak okey? Pakaian aku sesuai ke tak? Kalau aku cakap sesuatu, dia orang akan judge aku ke tak? Orang kedua masuk dengan fikiran, siapa kat sini yang aku belum kenal? Ada tak orang yang nampak sorang-sorang dan perlukan teman untuk berbual? Dua orang, satu situasi yang sama, tapi pengalaman yang totally berbeza. Orang pertama, walaupun dia ada dalam majlis tu, dia sebenarnya terperangkap dalam kepala dia sendiri. Orang kedua, dia ada dalam majlis tu sepenuhnya, dia nampak orang lain dan dia cuba connect. Jadi cara paling mudah untuk kau kurangkan main character syndrome ni, kau berhenti tanya apa orang fikir pasal kau. Step yang keempat adalah bina makna yang tak perlukan audience. Ingat tadi kita cakap pasal kekosongan, tentang otak akan create drama dalam otak kita bila kita rasa hidup tak signifikan. So the long term solutionnya adalah bukan dengan kita dapat more attention daripada luar. Ia dengan cara kita bina meaning, makna daripada dalam diri. Psikologi Viktor Frankl yang terselamat daripada Holocaust, dia kata, manusia boleh tahan hampir apa saja kalau dia ada sebab kenapa. Bila kau ada sesuatu yang kau tengah kerjakan, yang kau tengah fokus, bukan untuk diperhatikan tapi sebab kau genuinely, kau betul-betul care pasal benda tu, sama ada hobi, projek, relationship ataupun tujuan hidup, otak kau tak perlu lagi create nama untuk rasa penting, sebab rasa penting tu akan datang daripada dalam diri kau sendiri. Kau tak lagi desperate untuk jadi hero dalam cerita orang lain. Bila kau berhenti jadi hero dalam cerita semua orang, kau pun berhenti jadi mangsa dalam cerita semua orang. Semua orang tak judge kau, semua orang tak fikir pasal kesilapan kau, semua orang tak tunggu kau gagal. Diorang sibuk dengan spotlight diorang sendiri dan kau bebas. Bebas untuk kau bina hidup kau yang bermakna, bukan untuk orang tengok. Hidup kau memang penting, bukan sebab kau watak utama, tapi sebab kau adalah sebahagian dari cerita yang lebih besar daripada apa yang otak kau mampu bayangkan. Satu soalan yang aku nak kau fikir dan kau tulis dalam komen, bila kereta akhir kau bina cerita dalam kepala kau pasal situasi yang tak ada kaitan pun dengan kau. Aku tahu kita semua pernah ada situasi ni. Kalau video ni ada bagi sesuatu untuk kau fikir, kau boleh share kepada orang yang kau rasa memerlukan benda ni. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.